Okay guys, Assalamualaikum. Buat apa je kali ni? Ya dah, buat apa je dah kali ni korang? Kita buat apa je kali ni? Kita orang nak pergi, sebenarnya kan kita orang lah, wild lah sebenarnya. Dia nak gunting rambut. Tapi sebelum tu kita buat apa? Sebelum tu kita baru habis ni, kursus. Betul. Kursus apa? Kursus apa? Jenazah. Pengurusan jenazah. Ni intro lah ni kan? Ini. Tapi sebenarnya kita dah buat lah tadi. Intro. Tadi tak buat intro ni ya, intro. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan syurga adalah untuk memberikan keluasan kepada hamba-hambanya masalah ini untuk masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala suka masuk syurga, aku pula menjadi penghalang. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Apa maknanya tuan-tuan? Jadilah kita ini orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan bukan menjadi penghalang bagi orang lain untuk masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Kembalikan pula kita kepada kematian yang menakutkan. Terus. Kapan kan lah? Ni boleh. Jom. Terima kasih ini kapai Okey, kita tahu kita kumpul kan sebelum kita mandikan. Nanti model nanti sebelum kita mandikan kita kena sediakan dulu kelengkapan kain kafan ni. Baik, cara ini kita potong dulu kiri kanan. Jadi tarik dulu. Tarik. Kita boleh potong satu. Kan? Ini komando udara. Pascal. Okey. Dan kita nak ukur tadi kita dah bagi tahu ada cara dia bersopan. Tapi kesian pemayang ni sebab dia pakai miskin sangat. Tak ada tilam, tak ada toto, tak ada tikar. Kita berada di sebuah pulau. Pulau X. Boleh ya? Untuk ukurkan tenaga dari bawah baik. Jangan ukur mayat dari atas kepala, atas badan. Ukur dari inilah panjang dia sebenarnya. Baik betul. Lepas terbuka juga. Ini maknanya baru-baru nak belajar semayang. Dulunya lah. Okey, and then itu macam ni, kita ikatkan dulu kaki dia ni. Okey. Kalau lah tangan dia tu katakan buka lagi. Buka saja. Okey. Angkat. Biarkan ini dulu. Lepas terbuka lagi. Okey. Ini pun kita mula-mula nanti kita akan ikatkan kat sini. Diamkan ikatkan dulu. Semasa mula-mula dia memejamkan mata yang terakhir ataupun makna kata kamu masa akhir tadi masa dia mula-mula dengan kamu tadi. Okey, ini ukuran manjang mayat. Dan saya dalam praktikal saya ambil lebihan dekat sini. Ini yang diajar. Kalau ketika kamu tak dua kaki pun sudah badan. Tapi kalau ukur yang jenis terlalu besar tu tahu begini macam anak buah saya ni kalau ukur dia sampai kat sini kan terlalu panjang. Jadi kita ukuran yang sebenarnya lebih kurang 2 kaki lebih. Sekaki atas kepala, sekaki dekat pojok kaki. Tapi ketika saya sini lagi. Dua kaki lah maknanya. Okey, 1 2.
Okey. Ini hujung, ini dekat lutut, dekat pinggang, panjang sikit kat pinggang. Panjang tak pinggang tu? Panjang tak? Panjang sikit. Oh, panjang tak? Agak, bagus tak nak? Okey, pinggang dia. Dada dia dekat lengan pun panjang sama dia juga. Sekali kepala tu. Kepala tu pun macam pendek perak. Takkan simpul besar. Okey. Okey. Dah. Samakan, samakan. Samakan. Samakan ni. Tak apa. Samakan tadi. Okey. Okey, tuan-tuan dia. Nak semua sama. Tak bisa. Kain kapan ni tak wajib. Kapas tak wajib. Yang wajibnya kain kapan. Hanya selai saja. Okey. Kalau kita ada perbezaan pendapat, cara kita buat kat sini tidak ada masalah. Cuma saya nak ajar apa yang saya biasa buat. Kan? Kalau orang tu kata kita tak apa-apa, kita pulang. Saya buat bagaimana saya nak ajar pada tuan-tuan. Yang saya perhatikan selama 25 tahun dalam perkhidmatan, tak kurang daripada 150 orang lapor tuliskan. Di umur banyak. Kat sini kurang. Kat sini baru ni 20 orang saya letak. 3-4 tahun kat sini 20 orang main. Itu pun main orang. Kali nak guna begitu. Ya. Kat sini tuan-tuan, kita akan letakkan kapas kepala dan juga badan. Centerkan kepada badan dia. Okay, kita tak badan dia. Kita kan? Okey. Kemudian kita akan gerakkan, potongkan kain kapas ini sekaki-sekaki. Sekaki-sekaki banyak-banyak. Lepas tu keluarkan kapur barus. Kapur barus ni wangi bau dia. Ya. Aroma dia sangat menyegarkan. Kita ambil ni, kita akan bau dia hancur. Dia kena kapur barus. Bau dia wangi. Okey, kita ambil ini dalam gerakan dania. Ya, satu. Cari gerak. Banyak. Tunjukkan Ustaz. Tunjukkan. Apa yang kamu lakukan ialah ini semua cendana dan ini air cendana. Bila kita guna ini, harus kita dah mati dan kita campurkan ke atas. Air gampang. Tuan-tuan, main ini kita tutup. Macam tu. Boleh ya? Cara nak angkat ni, saya nak tunjukkan cara mengangkat. Cara angkat, jom kita angkat orang lain. Angkatkan sama-sama. Adik kalau orang masuk dia angkat. Adik saya nak boleh biar dia sama. Masa angkat macam ni, jangan tinggi macam ni tadi saya beritahu. Sebab orang bawah boleh nampak bawah dah. Otak dia nampak tak? Nampak. Jadi kalau dekat rumah, seorang-seorang duduk sini, sahabat. Kan boleh elok. Jadi kalau dekat rumah, ni kan pelekat kat sini, kita putar kat sini. 2 orang duduk kat sini ni. Sebab orang bawah ni nampak ni. Nampak tak? Jadi nak kali kita angkat pelonggar, dia akan sama jalan. Jalan. Okey, sampailah ke tempat permandian. Niatnya adalah sunat. Bismillah. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas lepas ya. Nanti kalau kena kat hidung tu, tahan nafas. Seronok ni. Orang pun tak mandi kat saya macam ni.
Basuh tangan. Sebelah ni ada ni pusat dia. Dan ini sampai kat sini ni pokok sikit. Pokok lah ada air kencing yang mana itu sumbat tu dia akan turun. Nanti kita akan ruamkan pokok dia untuk buangkan sisa dia tu kan. Masuk ni. Kalau kat sini kita basuh tadi dia mandi kat sini je. InsyaAllah. Tak ada apa-apa. Ini pastikan ni. Mandi yang pertama kali ni kita nak mandi yang sempurna, yang semua anggota tubuh badan yang kena air. Kita jangan nantikan yang kedua kena yang ketiga dah. Kita nak yang pertama ni dah sempurna dah air. Kita pastikan. Semua kali kena air. Okey, baru mandi belah sana pula tak. Belah ketiak dia. Okey. Makanan. Ini makanan ni kat kiri pula, betul? Tengok, mana nampak aurat dia? Kan? Kalau kita sampai sini pun boleh. Ha? Tak ada masalah. Kan? Bawah ni. Okey, kita kirakan dia baru separuh mandi ya. Ini dah kena. Okey, untuk nak mengangkat ni saya nak tolong. Sebab tu mandi dia seorang. Sebab dia nak kena alih ke kanan, alih ke kiri. Ini yang keduanya kena angkat dah di sana. Belah sini kena jaga belah sini. Ha, belah sini. Seorang belah sini, seorang belah sini. Dua belah mana? Ni. Ni belah sana ni. Kau belah sini. Okey. Dah, jaga. Ni kepala ni. Kepala. Tegak. Okey, ni kita akan basuh daripada belakang ni. Tak tolong aku. Tak boleh suara ni. Tangan ni belakang ni. Dia tak apa ni sebab dia pakai kain. Kan? Pakai kain. Kalau boleh jangan pakai kain, kena buang kain ni sebelah ni juga. Kita kena pakai kain basahan. Kain basahan. Ni sebelah ni habis ni, basuh ni sebelah ni. Sebelah bontot ni. Okey. Dah. Terus ke bawah. Ratakan air, ratakan air. Ratakan air. Okey. Baik. Tak. Tuan-tuan, ini kita mandikan mandian yang pertama dah sempurna sebenarnya. Tapi kita nak ambil sunat kita buat 3 kali. Air boleh letak kat sana. Air ni tarik ke bawah. Ya, kita tak nak tarik air macam tu lah. Ambil sabun mandi. Sabun mandi ni. Aduh, apa Pak? Aduh. Ustaz, sama muka. Saya ni sikit muka tu Ustaz. Wah. Aduh, manja sungguh lah. Masa ni senang manja kamu faham saja. Apa yang tak manja-manja lagi dah. Memang macam ni kami makan. Memang macam ni kami melayani orang yang kena mandi. Ni sabun ni wangi sungguh ni. Sabun kepala ni. Mandi tak kena mandi ya. Ya, kita akan bersihkan muka ni. Gigi-gigi ini kita ambil pakai kapas. Kita akan bersihkan pakai kapas kat hidung. Kita tak meletakkan buah dalam mayat tu lah. Kan, kemudian gigi dia tu terus tak macam ni. Kita ambil kain. Bunyuk kat luar ni je. Kalau buka pulang, dah biar. Kita kat mana kita buka. Kalau tak boleh buka, biar je. Jangan tu. Okey, dah clear dah kan? Clear. Ya, kamu dia belakang. Baik, maknanya memang betul. Kalau orang tua kita sakit lama terlantar setahun, 2 tahun, belakang dia akan mengelupas. Ya, sebab dia memang macam tu. Jadi sebelum mengelupas tu, masa tu bila kita kena berawat lah tu kan. Memang anak-anak akan rawat lah ganti. Untuk mandikan jenazah, kita tak perlu gosok benda-benda sekarang. Kita hanya just laluan air saja. Kalau sekiranya tak boleh nak lalukan air paip macam ni, kita jangan ambil apa freezer macam spray tu, air spray. Letak air dan spray tu just sekali je. Kita lap.
lap dengan kapas, dah biarkan. Sekali dia yang wajib lepas, habis. Tapi tengoklah, biasanya kalau kat belakang tu tak ada pasti apa-apa rasanya sebab kulit yang berlubang. Kadang-kadang mungkin dia boleh bawah memang macam tu lah. Kebiasaan kan. Kita just spray je. Cek, dah habis. Tapi kalau kita boleh mandi macam ni, tak berikan mudaratan, boleh dia mandi, tak ada masalah. Okey, dah cepat kita mandikan dia. Ni sejuk nanti ni. Dah, eh. Tengok dia Layan Waktu tu Sabun meh tu Okay, sila kat bawah. Sebelum tu tahan dulu ya. Sebelum tu letak dulu ya. Ini very simple je tuan eh. Orang dulu buat macam ni lah, tak ada globe, dia buat macam ni. Kain tu 4 segi. Buat ini nak tiga salinan macam ni. Apa yang akan berlaku ialah, baik, kita akan mulakan, kita nak meram dia sebanyak 2 kali. Tekan. Keluarkan dia. Air kat bawah. Tangan kanan kita akan kempiskan bahagian tangan kiri dia ni. Tekan kat sini ni. Ingat ya? Ini kita akan tekankan dengan tekan kokok sakit tak payah, kita belah dia. Nanti kalau ada angin yang keluar. Ambil tu kita akan cebok kat bontot ni, kita basuh bontot itu. Kenalah celah. Kata apa celah jumbo, macam kamu saya pakai celah jumbo pula. Kita darjah, nanti dia akan keluar najis. Kita jangan nampak lah, kadang-kadang najis keluar sikit atas orang. Kadang-kadang keluar banyak. Kalau keluar banyak, buat lagi. Manakala kalau banyak tu ada lagi. Kan? Kita basuh adalah macam sisa-sisa kan. Buang ini, buat balik ke kedua. Yang lain, buat sampai dia bersih. Cara nak buat ni mudah je tuan-tuan. Inilah putih kain. Kita buat petak 4 segi. Satu kita potong kat sini. Kan? Satu kita potong kat sini. Dah. Satu belah sini, satu belah sini. Kan? Jadi sampai kita boleh lihat nanti. Ini macam ni bang, ni macam ni. Ini macam ni. Dia potong melawan lah. Ini kat sini. Ini dia kat sini. Kan? Ini kat nanti. Kan? Berkali senang je. Jadi buat-buatlah kain ni macam mana pun. Jadi dia boleh pakai hak ni. Tapi kalau kita nak beli kain biasa sekarang pakai plastik. Dia orang pakai sarung tangan je. Sarung tangan tu sebab kita dah pakai sarung tangan kat sini, dia tak lekat. Najis tu dia licin, tak nampak. Kalau pakai ini, dia makan nampak dah najis. Kita cari kat situ nampak hitam. Najis ni. Tengok ada najis keluar. Janganlah kita najis tu cepat-cepat lah buang. Kat sini ni kita dah pasang tadi apa? Dengan coloknya, dengan perfume-nya supaya wangi tempat ni. Dengan bluhol je kita dah perasap lah tu tadi. Perasap ni awal ni. Kan? Kita perasap tu untuk menjadi setanggi jadi wangi. Tak bau lah. Tapi kalau ada keluar ni, jangan bau sebenarnya tuan. Tapi setakat saya makan dalam 3 orang lah yang keluar. 3 orang tak ramai. Yang biasa-biasa yang biasanya ada nampak sikit-sikit kuning-kuning tu. Yang tu tak apa kita cebok kita buang. Bagi yang kedua tu nampak juga. Yang ketiga tak nampak bersih. Kita nak sampai kita cebok dia tu bersih. Bontot dia tu. Lepas dah bersih kita dah buat 2-3 kali ni. 1, tekan 2, 3. Kalau banyak sangat, kalau banyak buang najis tak apa. Kita buat kali kedua. Kalau banyak buang najis dia kan. Ada sampai terberak, baik pun ada lepas tu naik ni. Kita pakai betul ni. Sebab tu kalau orang nak mati, kita nak mati kadang-kadang dia bersiap berak tu. Dia akan berak, Allah selamatkan dia tu. Biasanya kebanyakan kita berak dulu kan. Dia akan berak dulu. Dia makan segar, dia makan. Lepas tu dia berak dulu. Lepas tu seronok tengok kita. Semua ada anak-anak mau. Lepas tu dia baring. Baring tu habis. Habis. Kebiasaan begitu. Baik. Untuk kain.
basahan dia. Weh, kau nak pakai kain apa ni? Ada kain lagi. Ada lagi. Ini kita nak jurusan kedua, jurusan 9 ni. Kan? 9. Tapi saya tak masuk jurusan kedua. Saya betul ada dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak mandi. Bini pernah mandikan las di sini. Kakak, abang, ipar, saudara-mara dia akan dimandikan. Ini masalah. Okey. Mak di rumah itu nak mandikan anak dia kan mandi. Asalnya kita tutup kepala macam ni. Asalnya kita akan siramkan daripada kepala sampai ke bawah. Tapi hari ni tengok tak ada kepala. Tapi kepala ada. Tentanglah. Mak itu sudah. Lepas tu bini dia pula, bini dia bersiram lah pula. Bini bersiram ni. Siapa lagi nak mandikan? Kakak dia memandikan juga. Kakak dia, abang dia, nak abang dia. Tak. Siram. Abang ipar dia kalau bersama dengan dia, inilah jasa-jasa. Ataupun kata apa kebaikan yang boleh dibuat setelah dia meninggal dunia. Apa lagi ni? Bimbing. Kita nak tabur bawah kampas, bawah ke kampas pun tak ada masalah. Nak tabur pakai pun tak ada masalah. Ya, kita tabur sikit supaya wangi. Ada setengah orang tempat dia akan tabur di setiap lapisan pun jadi masalah. Mana kata bukan dia menjadi sesuatu yang mesti ikut ada sifat. Kalau dia tabur atau ni, tabur lah. Kalau kata tabur pun tak ada masalah. Boleh buat tak kat sini. Boleh tak? Dah sampai dah. Kita kat belah sana. Kan? Kalau ni dia bisa buat. Boleh tak? Boleh tak? Kan? Boleh tak buat? Kat sini. Jadi, letak betul-betul senterkan terus. Okey. Nanti ni, jangan lari. Buat batang-batang sikit. Kepala. Center letak. Okey lah. Buka pelan-pelan. Itu fungsi orang nak tengok senterkan dia betul. Sebab kalau dia letak nak habis nanti, dia punya kapas melekat pada balas sebab basah. Satu. Tak lagi. Tekanan dulu atau kanan? Pakai. Okey, dah. Sini leher. Kepala. Yang tadi kan? Balut masih satu. Sampai. Mana? Yang lagi. Okey, tangan. Apa lagi kita nak buat dia? Kita nak kat sini. Okey, kita buat kapas kat sini. Sini kapas, sini kapas. Okey. Dah. Ikat dah ni, ikat dah ni. Sabar, ikat dah ni. Ikat. Ikat dulu. Sebab kaki tu buka kan. Ikat macam biasa lah, ikat tali kasut dia. Boleh, sekian. Kalau ikat kat situ, apa tak nak bagi itu buka? Itu dia. Ikutlah ikat macam mana. Ni snake masuk bola. Yang saya tarik, yang sini tarik kalau mak pegang macam ni bagus. Sebenarnya kalau kita tutup bukan terus, tapi satu lah. Terus selitkan bawah ni, susun dia, rapikan dia. Cek lagi, sampai hilangkan pusing. Hilangkan pusing. Okey, baik apa sini.
abang pula. Dah. Siapa lagi nak sambung? Sini. Tak apa, saya tunjuk tadi ya. Abang tunjuk ke sebelah sana, ini ke sini. Rapikan ini, rapikan ni. Tarik ni, masuk lagi. Rapikan. Rapikan. Cik masuk lagi. Rapikan lagi. Cik tarik begitu dah. Ni, tarik dalam sana. Sampai dia lelah, soal. Makan tadi. Cik dah. Last. Kat sini pula. Itu dia. Tarik lagi kan. Ni kalau kita tutup muka ni betul-betul lurus cantik ni, licin je kain ni. Tak ada kedut ni. Sebab dia kita kedut ni sebab kat sini ni kita tak boleh nak tutup muka. Kain ni okey betul. Tu cara yang cik tu okey betul. Jujur ni memang kena pegang betul ni, cakap betul. Barulah tengah-tengah tu akan licin je. Panas tak? Tak ada. Kena buka panas tak? Dia yang panas ni sebab kena kapas. Punya anak saya. Nanti bang. Nanti kita akan ikat. Okey, cik ikat dulu cik ya. Okey ya. Ini nanti. Okey. Cik ikat dulu sini. Ujung. Kalau panjang tak apa, ikat. Okey. Betul. Yang tu kena tutup itu betul. Saya kasih belah sini. Belah kiri. Belah kiri, belah sisi kiri ni. Belah sisi kiri. Kenapa belah kiri? Agar nanti kita letakkan mayat di dalam lahat. Kita akan miringkan belah kanan ke bawah, belah kiri ke atas. Nah, kita nak cabut. 3. Ya. Kan lah. Kita tarik keluar. Kita tarik masa kita tutup belakang ada tarik pelan. Okey, yang ini dekat sini ni. Dekat kat sini ni punya ni. Kita punya baru ni. Jangan dekat ni takut tergelincir. Kita ikat dekat. Tak apa, bawah sikit badannya. Di sini. Bukannya dekat demikian tak. Yang tadi kita dah ikat dah. Kalau tali tu pendek, ambil tali panjang. Jangan bimbang. Tali banyak tali. Kalau tak boleh, sambung tali tu. Sambung dekat sini. Kata kalau kita tak ada tali sekarang kan. Sambung pun boleh. Tak ada masalah. Sambung kat sini. Ada masalah. Sambung tu nanti kita cut lah. Bagi pendek sikit biar nampak cantik. Bolehlah kita takut dengan jenazah kan nampak tak? Kita punya nak sambung. Itu pun semua dah susah. Okey. Sambung tali ni pun dah kita sambung dah. Nak hari kat semula. Weh, mati dia tu ni. Okey lah. Bersin dia nanti. Lagi. Tegakkan betul, rapikan dia. Lagi. Okey. Ambil lapisan seterusnya. Yang atas sekali. Lapisan atas sekali. Atas sekali tak ada habis. Lagi. Buat lagi lapisan seterusnya. Lagi. Teruskan lagi. Ini kena cara juga tuan-tuan betul. Sebab tu kita kena belajar. Kalau tidak nanti tengok letak dulu. Allah Akbar, bisa kemarin cuba tengok. Sebab dia dah terbungkuk dah. Nampak terbuka. Ya Allah, kesiannya. Tuan-tuan, nak cerita ni tuan-tuan, kisah menang. Cerita boleh tak? Nampak sikit habis apa dah ni? Kita nak habis dah ni sebenarnya ni. Kisah benar saya ni cerita dekat Lumut.
orang awam. Saya duty pangkalan, pegawai duty pangkalan. Tahun kisahnya 2003-2004. Sebab masa itu saya ingat saya pakai S5. Hujan masuk, angin mendung, ribut, nak gelap, hujan ribut. Orang begitu tuan, ada mayat ni nak semayat, nak buruh sini. Alamak, mayat siapa pula ni? Ada orang awam tuan. Ex-Navy ke, ex-Army ke? Bukan, orang awam. Aduh, tak ada kena-mengena. Kalau ex-Army, ex-Navy okey, tak ada kena. Sebab kalau orang awam, dia ada surau dekat taman dia. Taman kat mana ni? Taman Samudra. Alah, tapi orang surau tu macam tak ada tuan. Mustahil tak ada orang surau. Dia pun nak guru dekat kita punya masjid tuan. Tak apalah, dia orang pun dah datang. Datang bawa mayat terus. Saya pergi tanya, saya tengok yang hantarnya 2 buah kereta je. Ada 5 orang. Saya kata something wrong. Hati saya kata, that is something wrong ni. Saya tanya, lelaki perempuan, berapa umurnya? Umurnya lebih kurang 50 lebih. Tak apalah, Ustazah ada uruskan Ustazah uruskan. Tuan, ada masalah sikit lah tuan. Tak apalah Ustazah, sikit-sikit tu clearkan lah. Saya tak nak tanya lebih-lebih. That means jenazah tu ada masalah. Mungkin masalah peribadi dia, saya tak tahu. Lepas tu saya dah cek, Ustazah kata, tuan, ada masalah lah jenazah. Ustazah ada masalah lah, uruskan. Saya dah terdetik lain macam ni tuan-tuan. Sebab saya biasa uruskan jenazah, saya tahu. Insting kita tahu. Kalau tengok 2 buah kereta datang, 5 orang je nak uruskan jenazah tuan, it's not logic tuan-tuan. Kalau mati seorang ni, mesti umur ni 10 buah kereta. Ramai ada orang, betul tak? Itu kita biasa-biasa. Sebab apa? Masyarakat. Lepas tu dah kemudian dah semayang siang dah, bawa pergi naik jenazah, pergilah ke kubur. Masa dekat kubur tuan-tuan, angin ni kuat, ribut. Aku tak janganlah hujan lagi, ya Allah, aku nak pergi jenazah ni. Dia orang tengok saya, Ustaz macam mana? Okey, kita duduk macam biasa. Saya tenangkan dia orang. Dia orang pun nampak rasa risau. Muka resah, muka ketat, semua tak happy langsung. Angkat jenazah pelan-pelan, letakkan dekat sini. Saya tunjuk adik, ini kubur, letak kat sini dulu, tu. Lepas tu dia angkat keranda. Ya Allah, aku mohon janganlah pecah keranda. Mulut ni niat jahat, bukan niat jahat. Mulut ni berdoa dengan baik. Ya Allah, janganlah ada apa-apa. Harap keranda ni jangan pecah sudah. Elok dia angkat keranda tu, waktu tu angkat, jangan angkat. Dia orang angkat, saya tak angkat. Saya bagi arah aja. Anak-anak dia angkat lah. Apa cita-cita aku angkat? Angkat, terkompak ni tuan-tuan. Kekal, pecah keranda. Apa jadi mayat? Ini band mayat, ini band mayat ni. Apa jadi mayat? Tersenggeng macam tu kaki. Besar, Allahu Akbar. Allah Ustaz. Tengok saya dah macam mana, sabar. Kita jangan kalut lah. Kalau saya kalut lari, dia orang lagi-lagi. Saya kata, tak apa tuan, tak apa. Angkat bilik keranda tu, angkat tak ke tepi. Angkat keranda ni tak ke tepi. Angkat mayat cepat. Angkat mayat ni, letak atas tikar keranda. Letak okey tak apa. Kemudian nak tanam. Satu-satu saya cerita tu, detail tu. Kan, nak kata dia pengalaman mengerikan. Lepas tu tanam. Bila tanam tu, keranda Ustaz, keranda ni letak dalam kubur. Kan, sebab tahu macam ada tanah basah-basah, hujan pula, musim hujan ada air sikit tak apa. Tak balik apa keranda tu, susun balik dulu, bawa angkat mayat ni letak dulu. Tutup keranda lawa-lawa. Lepas tu pastikan muka tu ngadap ke arah kiblat, letak tanah ni betul belakang dia. Saya tengok dia dah miring dah, letak dah muka ke arah kiblat, letak tanah liat sosok tu dekat separuh belakang tu supaya tak tumbang. Bila dah kampus pelan-pelan, bila dah kampus angkat pelan ni dia berlubang, apa yang bunyi? Prak, 3 kali patah. Prak. Dia untuk saya, Ustaz, Ustaz. Saya yakinkan dia orang tak apa, tenang. Tadi mayat tadi, orang letak kat mana wajah dia? Kami ngadap kiblat Ustaz, belakang dia pun tak nak penuh. Saya saja tanya dia orang sebab saya yakin, saya tengok sendiri.
Tanah belakang tema separuh Ustaz kita letak Ustaz. Agak-agak logik. Mayat tadi terbalik tak macam ni? Tak terbalik Ustaz. Betul tak terbalik kan? Saya cuba nak meyakinkan diri saya sama. Betul tak terbalik Ustaz? Tak apa, kalau macam tu kita hambur je terus. Apa hukumnya tuan-tuan? Sekiranya kita kampus mayat naik melentang macam ni, wajib kita gali semula dan kita iringkan mayat menghadap ke arah kiblat. Sebab tu nak betul-betul tanam ni, kita kena pastikan betul-betul. Walaupun dalam keranda tu kita dah iringkan betul-betul, mayat tu kita kena letak separuh di tengah ke belakang itu supaya mayat tak terbalik. Tu nak katakan. Lepas tu nak kampus semua sekali, saya pun takin sikit baca doa. Duit nak balik tu barulah hujan ibu duduk ramai-ramai dekat pintu kubur, dekat pintu pagar kubur tu ramai-ramai kat situ. Itulah pengalaman saya yang ialah harap baik-baik jelah. Kita doa yang terbaik lah, tapi benda tu berlaku. Saya saja nak cerita lah, nak ceritakan ini maknanya supaya kita letakkan, pasti yakin betul-betul apa yang kita buat dalam kubur tu, kita yakin betul-betul. Kalau kita letak dah tanah yang belakang ni dah penuh separuh dah, tak mungkin terbalik lagi. Yes, kita yakin kan? Kalau kita letak kat bawah lebih kurang je, terlentang mayat kan? Sebab tu kita kena wajib menghadapkan muka mayat ke arah kiblat. Baik. Ya. Apa? Bunyi perak tadi saya rasa kayu tu patah. Mungkin kayu keranda patah, saya andaikan sebab mungkinlah tanah tu budak agaknya kan. Macam tu je lah. Kita nak kata apa. Sebab tu saya tak nak buka balik. Kalau cakap balik nanti tengok benda tak elok berlaku, nanti tak elok juga kan. Baik kita kan, kita andaikan tapi tak pernah lagi berlaku kan. Pernah tak pecahkan benda tuan-tuan? Tadi kena buka, tadi tak buka. Tak ada apa, cumanya sunat buka kan. Yang dalam ilmu kita tu kita buka. Kalau nak kata logik dia kenapa, entah, kita pun tak ada fikir logik lah. So ni Wan di masa hadapan. Aku just nak buat video ni nak bagi tahu yang kami nak ucapkan terima kasih sangat-sangat lah kepada Angkatan Tentera Bersama dan juga surau IM2 ni. Diorang lah yang anjurkan bersama dengan Angkatan Tentera Bersama ni, dan juga kepada Ustaz tu, aku lupa nama Ustaz tu. Kami nak ucapkan terima kasih sangat atas ilmu yang diberi, dan juga Yung yang tunjuk aku pasal program ni. So program ni apa yang dalam video ni tak fully macam kalau ada setengah pengusian jenazah tu diorang ada sampai gali kubur apa semua. Diorang tak sampai situ lah. Maybe like 80% macam tu Ustaz dia kata. Tak sebab tak cukup masa kan. So tak semua benda lah yang kita orang buat. Setakat mana yang sebab dia dari pukul 8 sampai pukul 12 je, sampai lepas Zuhur. So tak sempat nak buat semua. Macam dalam video ni tak fully apa yang kami dengar. So mana yang kita orang rakam, mana yang kita orang sempat rakam je. Ada yang masa sebelum praktikal tu ada teori, yang tu kita orang tak rakam sangat lah. Yang lepas yang untuk praktikal ni yang banyak kami rakam. Dan yang tu pun ada yang kami tak rakam semua lah. Aku pun tak expect yang kursus ni siap ada mandi-mandi jenazah sekali. So surprise lah. Kembali kepada Wan dan Yung di masa lampau. Salam. Okay. Jadi sekarang ni pergi gunting rambut lah. Wan nak gunting rambut. Wan dia tanya aku kat mana nak gunting rambut, mana tempat aku selalu gunting rambut. Dan nak tunjuk kat Wan. Aku sebenarnya tak tahu nak gunting rambut kat mana kat Kuantan tu, sebab aku biasa dia rambut panjang. Sebab sebelum ni duduk KL, kalau datang sini biasa aku gunting dekat Bunga Matahari ni, aku tahu. Tahu. Sebab itu tu last aku gunting rambut. So di situ standard lah untuk macam budak-budak punya gunting. Duduk IM sini kat mana? IM2. Nanti Yung tunjuk lah mana kedai ni. So ni kita orang promote lah, tengok macam mana okey ke tak. Ada apa lagi man? Kena togo. Tengok rambut aku macam mana. Tengok panjang. Oi panjang. So tengok macam mana ke tak. Let's go guys.
masa gunting sini kan. Betul. Dah berapa tahun dah aku gunting sini? Aku waktu sekolah menengah tu waktu aku tak darjah 6. Hmm. Tapi tu nampak tu ada orang semua. Dah berapa lama. Jadi mari kita masuk. Tadi ada ni dah settle lah gunting rambut. Wan daripada rambut panjang rambut pendek. Tengok Wan macam mana. Suara dia. Masih rambut budak sekolah tu. Tapi nanti lah aku nak buat pendek pun. Jadi guys, Tapi kita orang tak boleh film apa, shoot kat dalam lah. betul kita orang tak boleh shoot alam. Dah minta lah kebenaran Abang Mus. Tapi Abang Mus kata dia tak nak ni lah, dia shoot kat bahagian dalam. Dia tak nak kedai dia di promote. Betul. Sebab dia Tak nak, dia tak nak glamour lah benda gitu. Dia nak biasa-biasa je. sesuai lah. Dia macam nak orang cakap Low lah. low key lah sikit. Yes. Dah tak shoot alam. Tapi kita orang tunjuk lah kat luar kedai mana. Kat sini Tapi aku boleh kata rambut aku panjang dia tau. Tapi dipotong kejap kan dalam bawah pendek. Dia potong harga RM15. Harga RM15. Okay. Dulu 12 tapi sekarang naik RM15 lain dalam RM3. Jadi guys, kalau korang nak gunting rambut, boleh datang kat kedai mu. Abang Mus Salon. Okay. Dekat N2. Recommend. Gamen. Okay, itu je kot. Korang buat apa je. Korang buat apa je hari ni. Tu lah kita orang buat. Kita orang pergi Khusus. Lepas tu kita pergi, korang lagi gunting rambut. Itu je. nak buat ni. Dah benda nak buat. Tapi itu je kita orang buat hari ni. Okay guys, Assalamualaikum. Buat apa je, janji happy, konten jalan tiap hari. Tak fikir, stres kita enjoy. Buat apa je, semua on point, tenin